Assalamualaikum dan kakak, bersama Pak Su semula di Radio Visual Business. Sebelum kita bersama dengan tetamu Pak Su, Pak Su nak suruh adik kakak pakak muat turun RTM klik. Tu dia. Jadi hari ni untuk episod kali ni Pak Su mari suruh nak print baju, ada nak print signboard, gapo ada belakang lah. Jadi mari siapalah di print. Jadi bila lewat tengok orang dua kerja, jumpalah toke dia adik kakak. Tokenya muda lagi adik kakak. Kalau gosok kulit terit lagi lah. Dan licin lagi. Kita bersama dengan Long. Apa khabar lu? Khabar baik. Allah, lagu mana sibuk kau ni? Sibuk jugalah, tapi sibuk dengan cara kerja editor lah. Cara kerja editor dah. Okey, baiklah. Dunia umur berapa ni tu? Kita kalau kira umur lah ni masuk 30 lah. 30 dah. 30 lah. Tengok tubuh aku. Baiklah, tanpa buang masa kehadiran Pak Su ni, Pak Su mari adalah untuk Radio Visual Business. Jadi kehadiran Pak Su adalah untuk memberi perkongsian kepada adik kakak kita lah dengan kedudukan lu hari ni lah, dengan macam-macam nego. Jadi Pak Su nak tanya lah, kita mula dari awal lah. Kita undur semula dengan asal cerita awal lu untuk buat nego ni. Okey, untuk nego ni kalau kira agak saya fokus kepada perfume lah ni, raja perfume. Jadi apabila melibatkan perfume ni, kita memerlukan printing. Sebagai contoh macam postiker, banner, macam untuk periklanan ni kita perlu. Jadi disebabkan itulah kita terpaksa buka printing. Disebabkan kebanyakan kedai printing dalam Kelantan ataupun dalam Malaysia ni dia ada waktu bekerja dia. Ya. Sebagai contoh pukul 9 sampai pukul 5 petang. Jadi benda tu menyebabkan kita terjejas sikit untuk kita nak production kita. Jadi disebabkan itulah kita terpaksa buka. Disebabkan permintaan perfume tu tinggi, jadi bagi ahli printing tak boleh pula. Jadi pucuk dia wang ni. Lepas tu kita pula nak berkait dengan demo luar bagi printing ni, jadi kau tak ada adik kita pun. Tak ada, sebab dia ada job masing-masing. Macam contoh kedai printing ni macam kedai orang lain kat, kita nak ngoda. Kena queue dah, kena beratur dalam 3 hari lagi kau baru boleh ambil. Kalau kita kat tak niaga buat lah kita ya. Iyalah. Kalau masalah lagu tu. Jadi disebabkan kita nak selesaikan masalah tu, kita buka macam contoh kedai printing, kebanyakan kedai printing dalam Kelantan ataupun Malaysia ni malam dia tutup. Jadi kita nak selesaikan masalah raja perfume ni, malam pun kita buat juga, kita buka pukul 9 pagi sampai pukul 12 malam kan. Jadi kita buka kedai printing kita ni 9 pagi sampai pukul 12 malam juga. Jadi kat saya rasa dalam Kelantan ni memang tak ada lagi dah sampai pukul 12 malam kita printing. Alhamdulillah, kejut kata pukul 12. Jadi tak bahok ada kita lah, kadang-kadang kita nak berkait, nak mari buat gapo-gapo projek kita kan. Kadang-kadang idea tu main malam. Main malam. Okey, hot niaga pasal malam kan. Dia boleh tahu aku nak beri banner menu ni lah. Idea tu main malam. Jadi dia boleh WhatsApp lalu ke tim kita boleh apakah buat lah. Maknanya tidak nanti esok lah. Nanti esok lah. Itu tu. Jadi maknanya kalau ikut kira KJL ni lebih mementingkan kepada masa lah. Jadi jawapan dia adik kakak orang support lu ni lah. Antara usahawan peniaga adik kakak tidak tinggal lah. Jawab dia depan dia dulu pada kita adik kakak. Jadi lu Pak Su nak tanya jugalah dari sini Pak, permulaan awal lu lah. Bagaimana daripada dari segi Pak pulangan modal dan kalau tengok tempat lu ni boleh kira lah. Boleh kira lah. Tapi nak boleh ke setahun ni rasa adik Pak Su lah. Tak kena panggil ngakuk dulu baru boleh jalan, kena test dulu. Lagu mana? Dia kalau dari segi macam modal ni lah benda yang menyebabkan alasan kepada usahawan lain tak boleh nak buat. Jadi macam saya ni, saya letak tepi macam apa contoh nak buat. Kita tak ada nak mikir masalah, kita letak masalah depan dia lah. Sebagai contoh kita nak buat KJL ni untuk memudahkan raja perfume.
Jadi modal daripada sini ni pinjam dulu lah pergi tengok Raja Perfume tu. Okey. Pinjam dulu pergi tengok Raja Perfume kak. Beli barang-barang nanti kak Raja Pretty ni apabila dia gagah dah dan Raja Perfume tu kena bayar lah yang ada bayar Kena sini. modal lah. Dia kena bayar sini. Apabila hak untung sini ni dia kena bayar balik. Modal dia pinjam dengan Raja Perfume. Kita buat. Jadi tak ada maknanya daripada bantuan-bantuan pihak agensi luar ke. Kerja tak ada lah. Memang daripada pulangnya modal sendiri lah. Pulangnya modal sendiri lah. Okey, baik. Okey, Pok Su kita tengok ni memang ramah. Kadang-kadang kita pusing kita tukar dengan pelanggan. Padu. Tapi dia mau ada cek baju. Dah pun dia mau kelak-kelak Pok ngecek baju. Ramah kalah ni anak buah lu ni. Kaki tangan lu. Staf untuk Raja Pretty ni lebih kurang dalam 50 orang lah. 50 orang. Lagu mana napu dia? Alik lu sebagai orang panggil ketua lah. Boh lah. Napu ni. Main dengan anak buah ramah lagu ni. Okey, untuk Raja Pretty ni kita kalau kita nak atas kita belakang memang tak ada lah. Ya. Jadi kita cari manager, kita cari supervisor yang menguruskan. Okey, macam contoh ahli designer dia ada kepala pokok dia. Hak ni tocuk sini, hak ni tocuk sini. Gitu. Jadi tak berarti memudahkan lah progres tu dan kita ambil orang yang berpengalaman dalam video printing. Sebab kita bukan asal printing. Jadi apabila kita ambil orang yang dalam video dia dah, ke mana-mana pun dia jadi mudah. Dia jadi mudah selesai dia aja. Hak tahu gapo hak printing tu. Alik kecoh tak payah nak Tak saya pun jaga juga mari lah kok ni. Tak ada nak mari. Jadi pok dia jalan dengan molek. Gitu. Okey, Pok Su diberitahulah dengan tempat long ni. Raja Printing dah. Raja Printing ni dia ada orang panggil sekadar buat banner ke lagu mana? Dia Ada enggak? Dia dekat Raja Printing ni dia boleh katakan one stop center lah. Yang mana kalau kita printing bagi saya yang mana solid ada belakang adalah Raja Printing lah. Sebagai contoh nak pondok-pondok produk dia nak print direct dekat botol produk dia ada juga sini. Dan banner tu pun ada juga sini. Dia nak buat signboard ada juga sini. Baju kemeja ke apa kita ada pak jahit kita apa semua tak ada kita kira pergi kepada author ke apa tak ada lah. Tak ada suku-suku Tak lah. ada kena ting ni belakang. Nak buat gapo design pun sini juga. Kita kira tak ada masalah lah benda tu. Memang maknanya dia memang kena dengan nama dia lah. Raja bagi kita letak nama raja. Ya, ibu ada belakang sini. Tak payah pergi mari setengah tepat ni kadang-kadang kita minta buat sini. Kita pergi hari 6. Tak. Jadi penat jugalah di pelanggannya. Jadi terusnya Long. Dengan gapo hok lu buat hari ni dia. Saya nak tanya sasaran dulu. Gapo dia? Sasaran perniagaan dulu. Sasaran untuk Raja Printing ni kalau kira agak satu apabila dalam perniagaan kita kena sentiasa niat yang baik untuk supaya Allah mempermudahkan. Sebagai contoh kita tengok kita kena selesaikan masalah orang. Masalah orang ni selesai dia kan dah. Sebagai contoh tadilah orang yang nak buat printing ni, orang nak mering gapo-gapo ni, dia bukan dia saja yang ada malam. Jadi malam ni tak ada orang buat. Jadi kita nak selesaikan masalah untuk pelanggan-pelanggan alik malam, kita buka sampai ke malam. Jadi kak sasaran kita kak lepas pada ni kak orang tak kepala dah lah. Ibarat serupa dengan masa mana pun ada. Pukul 2 pagi, 3 pagi tu production sahaja yang jalan. Kalau masalah betul-betul buka pasti 9 pagi tu tak malam. Jadi orang panggil tidak bergambar adik kita lah dia kan. Lalu tak gerak pun tak apa. Mari betul-betul lagi ni kalau pergaulan ni jadi dia macam rushing. Pukul 5 ni. Pas kita balik kerja pukul 5 tu. Ya. Kita molek dia balik kerja juga. Banyak lah gitu dia. Jadi banyak masa lah untuk memberi ruang kepada adik kakak kita. Untuk memilih lah Raja Printing sebagai tempat untuk kita membuat promosi lah daripada negara kita. Jadi seterusnya Long, Pok Su nak tahu juga lah dari segi dengan negara hari ni Long, sebagaimana kita boleh katakan banyak persaingan. Banyak persaingan sudah semestinya akan adanya cabaran. Nampak ada yang gini ni. Tapi cabaran tak tahu kita lagu mana dah alik duduk lah. Dia boleh dikongsikan. Dia macam contoh dalam video printing ni paling banyak persaingan adalah printing lah. Jadi sebab itulah kita kena ada satu kelebihan kepada kita yang mana
sebagai contoh, mesin-mesin PC ni memang mahal lah. Kalau mesin PC memang mahal, dia RM100,000, RM10,000. Jadi benda tu untuk kita nak cover balik kita punya modal mesin ni memang memakan masa yang lama. Jadi tambah-tambah pula kalau kita nak bersaing dengan orang-orang yang lama. Jadi apabila orang lama ni dia akan main dengan cara gana badi murah. Main dia latih je badi murah. Dia cari murah, badi murah ni sampai ke untuk pulsing, auto nyanyi. Aku lemah ni. Kalau kita tengok ada iklan banner serendah banyak ni ya. Jadi benda tu menyebabkan kadang-kadang berbonyang. Tapi disebabkan pesaingnya dia mau pilih untuk badi murah. Macam pun kita bukan pergi pilih ke jalan tu. Sebab satu kita dah ada, alhamdulillah Allah bagi satu kelebihan yang mana ada nama tadi. Boleh kalau kita nak promote tu lagu orang tengok. Jadi disebabkan itulah kita jaga dari segi kita bukan main badi murah, kita main badi kualiti, badi servis molat cepat. Lepas tu malas pun buka juga. Jadi juga kita punya tagline kita letak signboard. Alhamdulillah saya punya marketing dekat printing ni kita tak kuat, kita tak promote sangat. Sebab tu kita tak promote. Disebabkan order terlalu banyak. Memang order terlalu banyak yang mana pekerja macam kita walaupun kita baru, kita dah ada 50 orang pekerja. Bagi printing. Saya hanya buat apa? Saya fikir macam mana kita nak buat satu marketing, kita letak je. Kiranya kita tak terpanggil orang main ni. Jadi saya pun naikkan satu billboard dekat atas signboard. Kita letak, kita ayat kilang printing pertama tak ada cuti, buka pagi buta sampai tengah malam. Tak ada cuti. Mana ada kedai printing tak ada cuti. Kita hanya cuti gaya puasa pertama dengan gaya haji pertama sahaja. Orang lain kita bekerja. Jadi buat satu buka ni. Jumaat satu ke punya buka. Tak ada cuti. Jadi kita galak baca kan dapur tengah hari cuti minggu daripada kita cuti dan kita nak selesai masalah tu. Jadi alhamdulillah daripada pekerja 5 orang disebabkan signboard tu orang boleh kata kita butuh-butuh job masuk. Jadi nampak festival cara pergi lucu jalan dia tu mudah dia kata. Kalau orang lain itu belum. Akak saya buat tempel tiap api ke gitu. Kita tak ada letak tiap api ke apa kita tak ada. Kita pakai letak store. Mak gitu. Mak saya sendiri. Saya nak buat video nak promote je apa tak layak. Jangan promote lagi tak ada gitu. Jangan promote. Macam kalau kita tengok saya mana ada promote printing. Iyalah. Sebab demo ni ya lebih. Kiranya siapa tak ada, bila tak ada menyebabkan customer complain. Nama kita. Alhamdulillah dah Allah bagi lagi ni job. Terus sekali lagi. Maknanya tidak termoko sang. Ini kok buat sampai ke mesin tak ada. Tak ada alik buat tak ada kok gini. Kok begini. Anak buah tu dia ada alik beres macam. On. Apa tak? Beres. Yalah. Baiklah sebagai kita buatlah pengesip ni. Tak, cuma adik Pak Su ni panggil tertarik lah dengan tengok dengan keadaan anak muda Kelantan dengan apa yang telah pun dibina. Jadi adik Pak Su tidak akak tunggu saja bayar-bayar sambut dak lah. Nak minta orang panggil wakil lah. Wakil daripada Long untuk jadi contoh kepada adik kita terutama sekali generasi muda. Tengok dengar. Gapo hak boleh ambil daripada dulu ni kita buat contoh luar untuk kita bina adik kita juga. Ada silakan. Ya, apa yang saya amalkan dan sikap saya adalah sebagai contoh saya berpegang kepada tindakan kita hari ini menentukan siapa kita depan. Kan macam contoh ni kita bertindak, kita nak buka printing dan kita telah menentukan siapa kita depan hari ini. Macam peluang ini kita telah memudahkan orang ramai, kita telah memudahkan pekerjaan kita juga sendiri. Jadi nak buat apa? Buat tak selalu masalah depan. Kiranya jangan perbesarkan masalah, kecilkan masalah, perbesarkan kita punya impian. InsyaAllah kita boleh berjaya. Itu dia adik-adik kongsi daripada anak muda kita. Dan agak-agak boleh pergi cekuk lah belakang. Cuma learningnya kita buatlah pengesip dalam. Sebab tadi Pak Su nak ucapkan terima kasih kerana sudi marilah. Layan Pak Su mari dak selain dengan layan ni daripada sasah pekerja dong tu rasa pun nak dekat dulu sini. Pergi sini. Dan tapi tak boleh nama Pak Su nombor tak sampai.
Jadi di kesempatan ini Bos Nur ucapkan terima kasih kepada Luz kerana sudi dua masa untuk RVB Radio Visual Business. Dan kepada adik-adik kita jangan lupa muat turun RTM Gelik untuk sama-sama kita sokongan dan tengok apa dia pokok kita di Oi Kelantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.